Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingin memandu kenderaan, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Zukhruf ayat 13. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya Allah, sesungguhnya subhanallazi, Maha suci Allah yang memudahkan kenderaan ini kepada kami dan kami tidak mengasuhinya. Jadi tuan-tuan rahmatullah ta'ala, seyogialah kita sebagai seorang Islam mensyukuri nikmat yang Allah SWT beri kepada kita, iaitu antaranya kenderaan. Jadi apabila kita ingin memulakan perjalanan, sama ada kita pergi ke masjid atau ke mana-mana sahaja, eloklah kita memulakan perjalanan kita dengan doa, sebagaimana yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Dan itu doanya, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillah wa ala barakatillah. Bismillahi tawakkal 'ala Allah. Dan insya-Allah apabila kita memulakan perjalanan kita dengan doa, insya-Allah sepanjang perjalanan kita daripada kita pergi hingga kita balik akan dirahmati Allah SWT dan beri keselamatan dan kerahmatan yang berganda. Perjalanan kita selamat dan insya-Allah kita akan sampai ke destinasi yang dituju dan kita akan mendapat kebahagiaan, dan juga dalam masa yang sama kita bersyukur kerana nikmat yang Allah SWT beri kepada kita. Oleh itu jangan lupa sentiasa kita mulakan doa dalam kita memulakan perjalanan kita, insya-Allah. Okay, sebelum kita memulakan perjalanan, marilah kita sama-sama memulakan dengan doa yang anjurkan oleh Nabi SAW. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillah wa alaika tawakkal 'ala Allah. Jom balik kampung, Ustaz. Balik kampung. Let's go.